Seorang wanita mengalami kerugian hampir RM100,000 selepas rumahnya di Kampung Langgar, Kota Baru Kelantan terbakar kira-kira jam 2 petang tadi. Menurut Siti Haminah Daud, 63 tahun, turut hangus barangan kemas yang bernilai lebih RM20,000. Katanya kejadian berlaku selepas kotak fuse elektrik di dalam rumahnya meletup ketika dia ingin mengambil air sembahyang untuk menunaikan solat Zuhur. Siti Haminah berkata dalam sekelip mata api merebak dengan cepat mengakibatkan rumah mereka musnah sepenuhnya. Pukul 3 pagi tadi, itu lampu black out, tak nyala. Jadi pakcik dia bangun, dia tengok lampu tak menyala tu, dia ingat ke rumah sebelah-sebelah tu. Ingat ke black out semualah kan. Tengok rumah kita aja yang tak menyala. Panggil orang TMP. Orang TMP mari cek. Sebelum ni 2 minggu sebelum ni orang TMP mari tukar wiring daripada tiang ke rumah tu. Wire servis dia tu. Lepas tu wire servis ke? Lepas Masya-Allah. Lepas tu tadi saya panggil pula kali kedua. Suruh dia mari cek sebab kita selepas pada dia ni tu dia kata kena tukar orang pertama, orang TMP yang pertama tadi tu. Dia kata kena tukar fuse dalam rumah. Jadi suruhlah anak dengan pakcik pergi beli fuse tukar elok tu, masih lagi tak boleh on switch dia tu, masih lagi tak berfungsi. Lepas tu saya telefon TMP kali kedua tak jawab lah. Lepas tu berjanji dengan orang wireman nak datang pukul 3. Kejadiannya berlaku pukul 2. Saya seorang-seorang duduk dalam rumah tu. Wartawan Malaysia Gazette Rafiq Aiman Rosyid melaporkan selain rumah wanita itu, terdapat sebuah lagi rumah turut terbakar. Sebanyak 5 buah kereta iaitu Honda CR-V, Ford Estor serta wang tunai sebanyak RM3,000 yang disimpan untuk membayar yuran peperiksaan semester anak wanita itu juga turut tidak dapat diselamatkan. Siti Haminah bersama suami telah mendiami rumah itu sejak lebih 40 tahun lalu.